So hi guys, hari ni kita ada program Jepun dengan sekolah Takezono. Hari ni kita suruh mak kita hantar. Sekarang dah pukul 6.30 pagi. Jom kita gerak. Gelap. Dah sampai tengah tunggu bas. Dah. Sekarang nak pergi breakfast. Sekejap kot. Wow. Makanan free guys. Makanan free. Wow. Wow. Hotel breakfast. Salah sudu, dia baru bagi sudu. Diorang dah makan, kita kena makan cepat-cepat sebab nak pergi Kelang Patah pula. Diorang dah berkumpul guys. So kita nak kena cari. Ni semua anak-anak buah kita. Kita nak pergi dekat bas. Let's go. もいましたからね。中国の人もいます。だから例えば中華小学校ね、チャイニーズ今に。私はイエンです。イエン Y I N イエンです。いいよ。私でアロモ。でも今若い人たちはしてね、老子はして、みんなしてこういうのをねちょっと。Dia kompang. Let's go. Dia sama kompang. Di toilet. So kita tunggu. Ada pelamin. Ini diorang. Diorang pun belajar kompang. Apa ya? Aku tak ingat lah bunga rampai. Bunga rampai. Tabur bunga tu. Is it good? Yeah. Jumpa macam kompang. Habis tinggal. Aku speechless. Kita habis imut dia. Curry puff. Is it good? Good? Oishi. Oishi? She like banana cake. Banana cake. Kau baju diorang, bagi diorang masuk. Tengok diorang. Dia pakai lawakan. Lawa. And then game Chongka. Okay. How to play? Okay, so bila masuk kata yuk makita. Make some recycle bottle plastic. That also I have souvenir. This one I made it myself. I got from there. Song. Matcha over me. Kit Kat from Japan, guys. Terima kasih macam. Let's go. Kita dah nak pergi UTM balik. はい、ちょっとその窓両手をバイバイしてくださいね。はい。So kita dah sampai UTM. Terima kasih. This is our lunch. Tada, ni macam karage ni, aku tak ingat apa tapi dia soy sauce ni, sausage steam, sayur and then nasi. Aku daripada bilik sebelah pergi bilik aku balik. Dah start lah. Astaghfirullahaladzim, malunya aku. Punya teknologi aku pun kalah. Diorang ada buku itinerary guys. Daripada semalam diorang dekat sini. Last diorang dekat sini 3 hari bulan. How much do you guys pay? Pergi trip Malaysia dengan Singapore 2000 guys. Holiday villa. Semua in Japanese. I can't understand. For Malaysia and Singapore you need to pay 100. Oh, kira murah lah guys. Sebab 2,000 untuk 2 negara. 6 hari, 5 malam.
kita kena tolong dia buat slide. Tapi dia nak buat sendiri. Pasal guna Google Translate sebab dia tak faham. So guys, this is Ayumi. She wants to say something. Malaysiaのご飯はとても辛いものも多かったけど美味しいものもたくさんあってとても楽しいです。すごく優しくしてもらってすごく楽しいです。Diorang dah nak presentation, so kita support saja. Hello, I'm Nicolia. I'm My name is Heidi Oishi. My name is Sayaka. Hello, my name is Heidi. I'm Neil. I'm Kanai. That's all. Thank you for listening. Sekarang ni diorang semua daripada kelas sebelah pun datang sini sebab nak closing program. Very good afternoon to our guests and dear friends. Welcome to the Japan Tourism Exchange Program at University Technology Malaysia. Once again, thank you so much. My name is Yoshimi Tsuma. I'm the vice principal of Arizona High. Thank you for your support and dedication for this program. Diorang nak jalan bawa diorang pergi ambil gambar dekat tu sebab gambar dalam ni rasa sesak, so kita orang pergi masjid. Dan yang atas tu and then kat sana tu IMUTM. Nak menyusun diorang semua. Sayonara. Bye. See you again. Bye. 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 Arigato. Sayonara. Bye. 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 Bye bye cik. Bye. Bye. Syah, rating hari ni? Apa okey? Bye. Panas gila dia pagi ya dah kena hujung. Betul. Rating hari ni? Sebab tadi aku jadi MC tak apa. Rating hari ni? Tiba-tiba sesak kemudian. Itulah tu. Itu rating hari ni? Dia tu lah macam biasa lah program yang pernah cuma saya rasa masalah dengan program ni hanya satu je. Bahagian busy tu kurang emotion tak. Contoh apa di masjid, pergi istana, tak tengok je. Rating Berapa per 10? 7/10 lah. Sebab kali ni macam sonok tapi macam je kan? Tak friendly. Kenapa? Bagi aku kalau kata kita menggabungkan pengisian pada hari ini. Berapa per 10? 7. Sebab? Sebab rasanya sebab cuaca panas dan rasanya student kali ni mereka tak enthusiastic. Okay, so guys, thank you for watching. Bye.